Pernah tak anda terfikir, peta moden yang kita selalu tengok tu, sebenarnya dia simpan macam-macam rahsia, cerita-cerita lama yang kita dah lupa? Hari ni kita akan bongkar salah satu daripadanya. Cuba bayangkan sekejap. Kalaulah batu sempadan dan makam-makam lama yang ada kat Hulu Perak tu boleh bercakap, agaknya apa cerita yang akan kita dengar? Dah tentu ia akan ceritakan satu epik pasal kuasa, perebutan wilayah dan sebuah kerajaan yang lesak dari peta. Okey, jom kita mulakan pengembaraan kita. Kita akan tengok dulu bukti-bukti yang masih ada sampai ke hari ini. Boleh kita panggil sebagai saksi-saksi bisu yang akan jadi pintu masuk kita ke masa lampau. Ini bukan setakat batu-batu lama atau kubur usang tau. Benda-benda ni semua adalah saki-baki terakhir sebuah negeri yang pernah berdaulat. Ia juga jadi bukti fizikal wujudnya satu konflik besar yang telah mengubah nasib rantau ni untuk selama-lamanya. Sekarang, jom kita undur masa sikit. Kita kenal dulu dengan kerajaan yang menjadi watak utama dalam cerita yang disampaikan oleh tinggalan-tinggalan sejarah ni. Jadi, inilah dia, Kerajaan Reman. Sebuah negeri Melayu yang berdaulat yang ada sistem pentadbiran dia sendiri di Kampung Selarong. Walaupun pada masa tu, ia berada di bawah pengaruh kuasa yang lebih besar, iaitu Siam. Dan kawasan dia bukan kecil tau, memang luas. Cuba bayangkan, kawasan yang kita kenal sebagai Lenggong dan Pangkalan Hulu di Perak hari ini, dulu sebahagian daripada wilayah Reman. Jadi bila ia hilang dari peta, ia bukan satu kehilangan yang kecil. Okey, dari sini cerita dia jadi makin panas. Jom kita selami konflik besar yang akhirnya membawa kepada kejatuhan Kerajaan Reman. Perang yang meletus ni bukan calang-calang. Ia satu perang saudara yang sangat dahsyat berlaku pada hujung tahun 1800-an, betul-betul di tengah-tengah kawasan yang jadi rebutan. Jadi, apa sebenarnya yang berlaku? Senang cerita, ada dua pihak. Di satu sisi, pembesar-pembesar Melayu yang berjuang untuk pertahankan kuasa dan kedaulatan mereka. Di sisi lain pula, ada kuasa luar, iaitu Siam, yang dikatakan sengaja mengapi-apikan konflik ni. Tujuannya, untuk melemahkan orang tempatan supaya senang mereka nak kuasa. Dan tragedi ini jadi lebih personal, lebih dekat di hati. Bayangkan, putera Raja Reman sendiri ditangkap dan dibunuh. Puncanya, sebab dia disyaki ada cita-cita nak bebaskan tanah airnya dari cengkaman Siam. Ini bukan lagi soal rebut tanah, tapi dah jadi perjuangan kemerdekaan yang berakhir dengan pertumpahan darah. Okey, lepas segala pertempuran di medan perang, penentu nasib Reman beralih ke tempat lain, ke meja rundingan. Kali ini, nasibnya bukan lagi ditentukan oleh pedang, tapi oleh sebatang pena melalui perjanjian antara dua kuasa besar masa tu, Siam dan British. Bila dah jadi perang saudara macam ni kan, wujudlah apa yang kita panggil power vacuum atau kekosongan kuasa. Dan siapa yang nampak peluang? British lah. Diorang kan dah ada pengaruh yang kuat di Perak, jadi mereka pun masuk campur. Tiba-tiba, konflik tempatan ni dah jadi rebutan kuasa antarabangsa. Keadaan pun jadi makin tegang. Sampai satu tahap, batu-batu penanda sempadan diletakkan di Bukit Nasha dan Kerunai. Ini macam bukti fizikal perebutan kuasa. Macam nak cakap, ini kawasan aku. Dan semua ini membawa kita ke satu tahun yang sangat-sangat penting. Tahun 1909. Ingat tahun ni, sebab inilah tahun di mana nasib Kerajaan Reman dipateri buat selama-lamanya. Jadi, apa yang terjadi pada tahun 1909? Wujudnya perjanjian Inggeris-Siam. Senang cerita, Siam dan Great Britain duduk semeja, bincang dan capai kata sepakat. Hasilnya, sebahagian besar wilayah Hulu Perak yang dulunya milik Reman secara rasminya diserahkan kepada Perak. Dan masa tu Perak bawah siapa? Bawah British. Inilah detik penamat kedaulatan Reman. Nampak tak ironi dekat sini? Tragis kan? Walaupun Hulu Perak bebas dari cengkaman Siam, ia bukannya merdeka. Ia cuma bertukar tuan. Dari Siam, jatuh pula ke tangan British. Maka, habislah riwayat Reman sebagai sebuah kuasa Melayu yang berdaulat. Baiklah, kita dah mengembara ke masa lalu. Sekarang, jom kita kembali ke zaman sekarang dan tengok macam mana semua peristiwa ni sebenarnya masih ada kesannya sampai ke hari ini dekat sekeliling kita. Jadi apa yang kita boleh simpulkan? Pertama, sempadan negeri Perak yang kita tengok dalam peta hari ini sebenarnya dibentuk oleh konflik ini. Kedua, sebuah kerajaan Melayu yang dulu gagah perkasa, Kerajaan Reman, dah terpadam terus dari peta dunia. Dan ketiga, yang tinggal hanyalah saksi-saksi bisu, jejak-jejak sejarah yang kita bincangkan tadi. Maksudnya, dalam diam,
Sejarah sebuah kerajaan yang dah lama jatuh sebenarnya tersemat dalam geografi Malaysia moden. Setiap kali kita tengok peta Hulu Perak, kita sebenarnya sedang melihat parut sejarah sebuah kerajaan yang hilang. Dan ini buat kita terfikir kan, agak-agaknya berapa banyak lagi cerita-cerita macam ni yang tersembunyi dalam lanskap sekeliling kita. Mungkin dekat kawasan tempat tinggal anda sendiri ada bukit, sungai atau nama jalan yang ada kisah silamnya yang menanti untuk ditemui. Sejarah tu ada di mana-mana, kita cuma perlu tahu di mana untuk mencarinya.